habiskan je. Makan apa tadi? Malam tadi makan apa? Korang tahu tak siapa yang dekat Ipoh kan? Cikgu makan ada satu wrap yang sangat sedap gila bagi cikgu. Dia dijual depan Greentown Mall, Ipoh. Angsana. Dia ada Angsana Mall tu kan ada satu macam, nama dia Murtabak One. Murtabak One Special. Yang tu favourite cikgu juga. Cikgu makan itulah. Tadi husband cikgu pergi beli dekat Ipoh tu. Energy and power. Ni yang kita belajar tadi. Oh, sekejap. Principle conservation of energy tu apa? Prinsip keabadian tenaga. Potential energy, GPE lah. Kinetic energy tahu. Work, energy dan power. Wow, actually kita dah masuk bab 7 jauh juga Kalau tengok tadi kan, kita dah belajar tentang kerja. Okay, soalan cikgu. What is energy? Apa itu tenaga? Ability to do? Ability to do work. work. Ability to do work. Dalam bahasa Melayu, apakah itu tenaga? Keupayaan melakukan? Keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, dah cikgu right ni. Awak dah pandai dah. Okey, apa itu kuasa? Power. Rate of work done. Rate of work done. In Malay? In Malay, apa itu kuasa? Kuasa ataupun power, apa tu? Definisi kuasa. Cari balik dalam nota awak tu. Apa Kadar jawapan dia? melakukan kerja. Ya, kadar melakukan kerja. Sebab power dia punya formula dia sama dengan energy bahagi dengan time. Okay, contoh yang work ni kan, W kan sama dengan Fs kan, kita sebut the product of force and displacement. Dalam bahasa Melayu, hasil darab. Daya dengan sesaran. Okay dah. Apa itu kerja? Ataupun work? Apa itu work? The product of force and displacement. Yeah, the product of force and displacement. In English? In Malay? Hasil darab daya dengan sesaran. Okay. Apakah formula untuk GPE? MGH. MGH. Okay, sekejap cikgu right. Apakah formula untuk elastic potential energy? Elastic potential energy. 1/2 Fs. Pandai. Jawab ramai-ramai, cikgu suka. Bijak lah awak ni. Okay, kinetic energy. Apa formula dia? 1/2 MV kuasa 2. MV kuasa 2. Kuasa 2. V tu apa? V tu apa? V tu hal laju. V tu hal laju. Dalam bahasa Melayu? Bahasa Inggeris? V tu apa? Velocity. Okay, unit untuk velocity ms-2 ya. Apakah unit untuk energy? Apakah unit untuk tenaga? Joule. Joule. Watt. Selain daripada joule? Newton meter. Newton meter. Bagus. Apakah unit untuk power? Watt atau Watt. Joule second to the power of negative 1. Watt atau joule second negative negative 1. 1. Okay. Apakah unit untuk daya? Unit dia berapa? Unit untuk daya? Newton. Newton. Okay, Newton, huruf N. Okay, bagus. Apakah itu prinsip keabadian tenaga? Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh Dimusnahkan. dicipta dulu. Tenaga tidak boleh dicipta. Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Tetapi tenaga boleh membentuk baru. berubah Menjadi bentuk Berubah bentuk. lain. Okay, betul. Jikalau sesuatu objek itu berada pada atas gunung, apakah perubahan tenaga yang berlaku? Ada 2 tenaga. Kita ceritakan tenaga apa maksimum, tenaga apa minimum atau zero? Kinetik dengan gunung. graviti. Puncak gunung. Tenaga apa maksimum? Puncak gunung. Potential energy. GPE, gravitational potential energy is maximum. Kinetic energy? Minimum atau zero. minimum.
Ya, minimum atau zero pandai. Yeay. Banyak juga ya awak dapat kecuali yang bawah-bawah je sikit. Mari kita lihat Alhamdulillah. yang ni dia bagi contoh. Banyak ya, Alhamdulillah. Dengan cara kita buat soalan tadi, actually kita dah habiskan buku teks yang bahagian bab 7 ni, separuh daripadanya. Nak dekat habis, dah sikit je lagi. Energy and power semua soalan-soalan ni kita dah buat. Awak nampak joule second tu kan? Awak dapat Betul. example ni kedudukan tertinggi. Yang ni awak pernah try? Cikgu pernah try yang ni. Pernah try tak? Gym. Weh, baru try tadi ni. Dekat mana? Pergi bercuti ke datang? Awak try kat mana? Sekolah? Sekolah Tak. kita dah ada gym baru ah. Dulu kan masa cikgu belajar kat Emerson kan kita ada gym tau. So gym tu lelaki boleh masuk, perempuan boleh masuk. Last perempuan tak masuk. Sebab apa? Bila contohnya hari Selasa je perempuan boleh main kat dalam gym tau. Lelaki hari Selasa tu memang hari untuk perempuan lah. Boleh buka tudung lagi dekat dalam tu. Sebab gym tu semua perempuan. So semua orang boleh buka tudung, boleh peluk-peluk kat dalam tu. Tapi kenapa perempuan tak minat nak masuk pada setiap hari Selasa tu? Sebab busu. Bau laki. Kan? Budak laki punya peluk boleh tinggal kat situ sampai bila-bila. Walaupun dah tak ada orang laki dah, seminggu sekali je, Selasa je perempuan boleh masuk. Tapi bau busuk tu masih ada, bau peluh tu ada. Jadi kita orang memang tak minat nak masuk gym. Tapi kalau lelaki, diorang tak kisah. Bau apa pun dia masuk je dalam tu. Sebab dia dah sama geng. Betul tak? Laki punya peluh dengan laki A dengan laki B dengan laki C, peluh mereka sama geng. Jadi diorang tak kisah. Dia tak ada kipas dalam tu. Gym tu memang khas macam sauna. Peluh, panas. Nampak tu dia kena pakai baju macam ni. Sebab dia akan keluarkan peluh macam tu. Tahu? Tu lah. Awak kena ni lah. Ni macam bila dia tarik tu ada geseran kan. So kena tolak lah dengan daya geseran tu. Baru dah boleh dapat dia punya daya bersih dia tu. Okay, jom kita buat satu soalan. Dekat sini sebelum kita buat soalan. Actually cikgu ada bagi awak modul tu juga. Tapi sampai bila kita nak buat tu ya? Kita kena buat dulu soalan buku teks. Sebab soalan buku teks ni selalu keluar exam sama dengan soalan buku teks. Kadang pelik juga. Macam tak ada soalan lain. Yelah, soalan buku teks kita kena buat dulu. Macam SPM lah. SPM kan, kadang-kadang pelik. Soalan SPM tu adalah soalan sama dengan buku teks. So, cikgu memang suka lah guna buku teks. Ni kita dah buat dah. SI unit untuk kerja. Work done. Newton, meter ataupun joule. Energy. What is energy? Ability Ability to to do do work. work. Ability to Definition do for power. Rate of Rate of work work done. done. SI unit for power. Watt. Joule Watt. Tolak satu. Okay, watt ataupun JS -1. Boleh keluarkan kalkulator untuk buat soalan kira. Raja menunjukkan electromagnetic crane. Ada crane kat sebelah. Tak payahlah cikgu tunjuk. Bayangkan je lah ada crane. Angkat load. Okay, kat sini apa benda? 2500 ni apa? Force. 2500 Newton. H itu boleh jadi jarak 4 meter. H boleh jadi jarak kan? So bila unit dia dalam Newton, kita dah tak perlu dah guna MGH. Sebab kita tahu GPE sama dengan MGH. Energi untuk GPE sama dengan MGH. Kalau cikgu tak tulis GPE pun understood lah. So MG ni sebenarnya dah membawa unit Newton dah. So Newton kena jarak dengan H je. Kita akan dapat jawapan dia dalam unit Joule. Okay, kira work done. Work done sama dengan Fs, force times dengan jarak. Displacement ni jarak lah. Force tu F dia dalam unit Newton tu. So, dua-dua boleh. Jawapan dia berapa? 2,500 kali dengan 4 kan? Tak. 10,000 dapat 10,000 10,000 joule ataupun 10 kilojoule. K tu huruf kecil jangan buat huruf besar. Sebab hati-hati kalau buat kilojoule tu sebab takut orang buat huruf besar. Betul. 10,000 joule ataupun 10 kilojoule. Selesai? Calculate work done. Okay, calculate how much energy. Jadi kita dah tahu energy sama dengan work done. So jawapan untuk nombor A adalah sama dengan jawapan untuk B. Betul? 10,000 juga. Okay, sekarang kita buat C pula. If the time taken adalah 1.2 minit, calculate the power. Time taken sama dengan 1.2 minit, calculate the power. Power tu is a kuasa. Apa formula untuk kuasa? Power sama dengan energy bahagi time. Okay, buat. Energy tadi 10,000
time kena dalam second kan. Joule second negatif 1 baru dapat watt kan. So berapa ya 1.2 kali dengan 60? Minit nak jadikan second. So dapatlah unit dalam watt ataupun JS negatif 1. Jawapan? Berapa? Yo, ada orang dah set cepat, Nurdina. 138.89 watt. Setuju tak semua orang? Sama tak jawapan dengan Nurdina? Sama. Sama. Razik pun menyetujuinya. Is pun menyetujuinya. Okay, Arina pun sama. Alright. Okay, dah siap dah. 7.1 selesai. Actually 7.2 pun selesai. Gravitational potential energy dan kinetic energy. Kita ni sekadar nak tengok gambar. Sahkan apa yang cikgu dah jawab tadi. GPE sama dengan MGH. H unit dia dalam meter. MG. Yang ni kedudukan paling tinggi. Work done sama dengan MGH. Ini soalan sama macam tadi. Kita dah buat dah lebih kurang sama saja. Okay, boleh buat kilowatt pun boleh. Elastic potential energy dalam spring ada. Dalam getah ada. Guna formula 1/2 darab F darab X. F itu stretching or compression. Lagi. Ni tenaga di bawah graf. Kalau nak dapatkan formula ni F lawan dengan X. Luas di bawah graf ini adalah bersamaan dengan tenaga keupayaan tenaga keupayaan kenyal. Sama dengan tenaga keupayaan kenyal. Kalau awak nak dapat luas bawah graf ni, awak sebenarnya sedang mengira tenaga. Tapi syarat dia kena pastikan Newton meter. Kalau Newton centimeter tak boleh. Kira je luas bawah graf tu. Ni half Fx. Lepas tu ini kinetic energy half mv squared. Pastikan dia punya V tu dalam meter per second kalau dalam kilometer tu kena tukar kepada meter dulu. Dah habis 7.2, right? Dan 7.3 pun kita dah belajar tadi. Kalau dia roller coaster macam mana. Jadi kat sinilah penjelasan dia. Sama kan macam yang cikgu ajar tadi. Cikgu kecilkan gambar ni. Cuba kita tengok. Sama tak macam yang cikgu ajar tadi? Cuba tengok pada position X. Pada position X. Yang ini bandul. Yang ini bukan roller coaster. Maknanya kalau bandul pada kedudukan yang paling tinggi dia adalah X. Kalau roller coaster kedudukan paling tinggi dia gunung kan? Betul tak? Ini bandul. Bandul kedudukan paling tinggi dia X. Kemudian dia akan mempunyai potensi untuk turun ke bawah. Jadi dekat sini GPE dia maksimum. Betul tak? Maksimum. Betul tak? GPE je. Tengok GPE je. GPE maksimum, KE 0. Pada Y. Apa jadi pada Y? KE maksimum. Sebab ini bandul. Bandul dia ada potensi nak naik ke atas, turun ke bawah. Kalau roller coaster lain. Kalau roller coaster kedudukan asal dia dekat atas. Lepas tu baru dia turun bawah. Nampak tak beza roller coaster dengan bandul? Dapat beza Kalau pada kedudukan Z, GPE maksimum. Sebab nanti dia nak turun balik ke bawah kan? Okay, kita tengok. Yang ni pun sama juga. Kalau kedudukan asal kosong. Tapi dia ada dia punya pada kedudukan apa ni? Kedudukan X mana? Kedudukan Y. Cari kedudukan Y. Minimum. Tapi bila dia dah naik lagi tinggi tu dia ada H kan? Kalau dia ada H, dia punya maksimum, dia punya gravitational potential energy dia maksimum lah. Ni beza dengan dua ni. Right? Yang ni gunakan conversion lah. Half Fx sama dengan half mv squared. Dah habis dah bab 7. Yeay, dah habis dah bab 7. Jom buat soalan yang cikgu bagi pula. Jom kita tengok soalan yang cikgu bagi. Semua dah buat ke? Dah siap ke soalan yang cikgu bagi tu? Kita kena siapkan tau. Kita dah bincang bab 7. Belum kan? Kita tak masuk pun bab 7 lagi. Okay, jom kita bincang bab 6 bagi habis dulu. Soalan nombor 17. Okey, cuba buat sekarang soalan nombor 17. Soalan yang ni kita dah buat XY ni kita dah buat dah. Nombor 17 pula buat. Okey, jom buat sekarang nombor 17 semua. Okey. Baca.
100 joule dibekalkan. So, energy input 100 joule. Wow, dah siap dah. Situ kecekapan tenaga jika mental tersebut dihasilkan adalah tidak berfaedah. Dia kata hitung kecekapan tenaga bagi mental tersebut jika 12 joule tenaga tu yang tak berfaedah. So maknanya 12 joule ini tak berfaedah. Kita dah buat juga ke? Belum Dah. Rasa macam dah. Yang soalan ni Cikgu dah. rasa macam dah buat. Cikgu rasa macam dah. Kita dah bincang kan? Jawapan dia bukan 12 kan? B. Jawapan dia 88 ke? 100 tolak 12. 100 tolak 12 kan? Jawapan dia B kan 88% kan? Ya. Okay, nombor ni kita dah buat 18. Kalau belum, cikgu nak suruh buat nombor 18 sekarang. Belum. 18 dah. Okey, kalau 18 dah, terus lompat ke nombor 19 dan juga 20. 19 je dulu. 19 je dulu. Penyaman udara satu ke 1,500. Mungkin nombor ni rapat kot. 1,500 watt kot power dia. So kalau nak kira duit kita kena guna kilowatt kan. 1.5 kilowatt. Watt. Telah digunakan selama Darab. 10 jam. T dia sama Darab dengan 10 jam. hours. Betul. Okay, betul lah tu. Okay, jadi guna formula E sama dengan P darab T. Kalau costing dia mesti kilowatt hour kan. Jadi P sama dengan 1.5, T sama dengan 10 hour. So kita akan dapat 15 kilowatt hour. Setuju tak? 15 kilowatt hour. Okay, 15 kilowatt hour bersamaan dengan berapa sen? Jadi kita darab saja sebab dia 15 unit bersamaan dengan 15 unit. Jadi Darab 15 20 sen. darab dengan 20 sen tak 20 sen. boleh. Darab dengan RM 0.20 sen baru dapat jawapan. Kan? Costing kan dia dalam RM. Kalau awak darab dengan 20 sen awak akan dapat sen lah. Kalau dah darab 20 sen boleh tapi nanti awak tak tahu mana satu jawapan. RM3 ke 30. Jadi baik awak buat cara macam ni lagi selamat. Sebab 20 sen sebenarnya RM 0.20 sen. Kan cara cikgu lagi selamat kan? Betul. RM3 je? RM3. RM3. Jawapan dia A nombor 19. Okey, betul. Nombor 20 apa jawapan dia? Salah B. Lampu berfilamen berbanding LED. Baik kita guna LED. Salah. Basuh pakaian yang sedikit saja. Salah. Ya, jawapan dia A. Pandai. Betul. Macam mana setakat ni? Bab 6 dah selesai. Kita nak buat soalan bab 7 pula. Ya. Okey, kita tengok sebelah sana. Soalan nombor 1. Okey, cuba soalan nombor 1 sekarang. Ui, cepatnya habis kelas. Anak cikgu dah balik. Mia sudah balik. Nombor 1 apa jawapan dia? C. Okey, betul. Sebab ada jarak. Okey, nombor 2 pula. Nampak ke soalan ni? Tak begitu kecil Nombor 2. Yang manakah yang betul? Kena kaji sikit lah. Ini namanya soalan aras analisis ni. Kena kaji sikit. Baca betul-betul. Yang manakah yang betul? Kerja yang dilakukan oleh troli bagi beban P adalah paling besar. Kalau kita nak tahu kerja paling besar, dia mesti boleh tukar. W equals to Fs. C. E equals to sabar. E equals to PT boleh. E equals to half mv squared boleh. Macam ni, sekejap salah. 1/2. 1/2 mv squared pun boleh. Energi sama dengan mgh pun boleh. So, daripada sini kesimpulan dia, lagi tinggi mass, lagi tinggi energi dia. Setuju tak? Lagi tinggi mass, lagi tinggi energi dia. Setuju tak? Ke awak tak setuju dengan cikgu? Lagi tinggi mass, lagi tinggi energi. Tapi dia kena tengok juga jarak dia. Jadi baik kita guna MGH kan?
Tapi MGH sebab mass kali dengan H. G tak perlulah. G macam anggap satu je lah. So, kerja siapa lagi banyak? R R. Dia pergi 5 meter. So, semua darab 5. Kan? Jadi, R lebih greater daripada S Ha. Jadi, B salah lah. Macam C R yang paling betul. rendah salah. Macam C ya. C, kenapa kerja dilakukan S adalah lebih besar daripada Q? Betul lah. Ha kan? Betul. C macam betul. Betul sebab dia tak cerita pasal R, dia cerita pasal Q dengan S. R ni penyebut je. Kerja dilakukan troli bagi beban Q adalah lebih rendah dari P. Q lebih rendah daripada P. Salah. P lagi rendah daripada Q kan? Betul. P paling besar. Oh no. R paling besar. Mana boleh P lagi besar? C lah kan? Betul. Yes, ramai yang jawab C juga. Sama dengan kita. Betul. Ya, betul C. Alright, next. Nombor 3 sila buat. Nombor 3 sekarang. Siapa yang dapat jawab betul tu seronok lah. Awak dapat jawab betul. Kuratul jawab tak tadi? Sama tak jawapan? Auni, Firdaus, Syahid sama tak? Syahid. Awak ni nombor 3 ni Syahid. Iman, Erina banyak kali jawab dah. Marisa tak nampak lagi Marisa. Sofia, Balkis, Tuan Ryan. Nama awak Macam memang D. Tuan Cikgu ada kawan cikgu nama Tuan. Nama kawan cikgu, kawan sekelas cikgu nama dia Tuan Azren. Dia lelaki tau. Kecil je orangnya, tak bercakap. Berat mulut. Lelaki macam tu, ada setengah budak lelaki kelas kita memang tak bercakap. Duduk je. Diam je macam tu. Tuan tengah tidur ke tu? Panggil dia Tuan D je. D. Tidur Kalau tak tidur, menyaut sekarang. Okay, nombor 3 apa jawapan dia? Dia tak tidur lah. D. Awak sekolah mana Tuan Ryan? Nombor 3 jawapan. Daripada tadi duk jawab D. Betul D. Ya, D. Betul. Betul lah. Tu dah Syahid dah jawab dah. Awak tahu ke kira tahu kan? WFS ke ataupun Tahu. WMGH. Awak pakai MGH ke? Ada maths ke? Ada maths 30 kg ni. Pakai MGH 30 kg darab 10 N. Awak pakai MGH lah tu. Okay, Lepas tu nombor bla 4. bla bla bla. Bla 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 bla. Okay, cikgu nak awak buat 3 soalan sekali. 4, 5, 7. Alang-alang nampak depan mata ni. 4, 5, 7. Sekali jalan. Nanti cikgu bagi awak buat. My God. Bagi jawapan. 4, 5, 7. 3 soalan ni sila buat sekarang. Cikgu bagi masa. 5 saat. Dah, siap? Yelah, cikgu tunggu. Kita habis 10.30 kan? Awak jangan kata nak habis pukul 10 suku 10.30. Kelas malam selalu cikgu extend masa. Selalu kalau ikut 2 jam lepas 10 suku. Tapi taklah, cikgu suka je kelas. Seronok je. Tak tahulah kalau awak nak 10 suku, cikgu tak nak. Awak nak ke? Tengah sibuk nampak? Tuan Ryan star. Okay. Tak perasan. Form 3 Tuan Ryan Macam mana muka? Kalau cikgu kenal Aris, patutnya cikgu kenal lah. Awak satu kelas lah. 3P dengan Aris ke? Bukan? Satu kelas dengan Aris. Kalis mana Kalis tak tuition kita dah. Tak nampak si Kalis ni. Dengan Wan. Wan ada. yang datang rumah cikgu tu. Apa dia? Wan ada Wan yang dia datang rumah cikgu tu. Yang rumah dia dekat je tu. Dia lah dekat sangat. Okay. Ryan 3T. Ya ke tuan? Buat nombor 4, nombor 5, nombor 6. Cikgu tunggu. Buat sendiri. Cerita kenangan dulu cikgu kelas 3S. Kan? Cikgu pernah jadi guru kelas 2S. Lepas tu 3S tau. 2 tahun cikgu jadi guru kelas mereka. So cikgu rapat lah dengan budak-budak tu. Ceritanya macam ni. 3S adalah kelas yang sentiasa menang keceriaan kelas. 6 bulan berturut-turut. So kelas sebelah tu jealous. Kelas 3T jealous. Dia bengang dengan kita orang. Sebab kenapa kita je yang kita orang je asyik menang? Kenapa dia orang tak menang? Dia orang dah buat macam-macam dah. So betapa sedihnya mereka. Sehinggalah pada hari Isnin tu kita kena setiap kali dapat medal atau pentas piala tu, dia orang kena pulangkan piala tu hujung minggu. Sebab nanti hari Isnin tu nak naik pentas lagi tau. Macam bulan yang seterusnya lah.
Okay, 4B, 5B awak buat dulu. Cikgu tengah tunggu jawapan 3, 4, 5, 7 eh. 7 siapa je? Oh, D 7. 3. Lepas tu, satu hari tu, piala hilang. Semua orang dah cari tak jumpa. Hari Isnin tu, atas pentas, diorang kata dah jumpa. Padahal tak. Diorang recycle. Piala menengah atas kan. Diorang bawa turun. Lepas tu cepat-cepat diorang ambil. Diorang tak nak cikgu tahu. Diorang tipu cikgu. Diorang kata cikgu dah jumpa. Cikgu jangan risau. Cikgu jangan risau. Cikgu dah marah dah. Diorang tak jaga. Lepas tu dah jumpa. Diorang ambil piala form 5. Form 4 tu diorang bagi balik piala tu untuk form 3. So dah habis turun pentas tu. Sebab cikgu kan kena naik pentas juga. 6 bulan berturut-turut lah katakan. Itu cikgu pelik. Ini bukan file kita lah. Cikgu macam atas pentas cikgu marah ketua kelas. Ini bukan file kita. Masa dia kata sabar. Cikgu tengah cari. Terus sekali cikgu datang sekolah malam. Cikgu buat apa tau, cikgu pergi sekolah malam. Macam mana boleh hilang? Cikgu marah satu kelas. Mana tak jaga piala kita semua. Susah tau nak jadikan kau dapat piala semua tu. Nak kekalkan kita menang 6 bulan berturut-turut semua. Masa dia kata kami dah cari cikgu. Katakan cikgu, saya dah jumpa. Dia orang pergi kelas 3T. Benda tu ada dekat belakang loker. Ada orang sorok. Benda tu tak nak bagi jumpa. Memang betul-betul kena curi. Dekat dalam kelas 3T. Itulah kenangan 3T tu. Curi piala. Sebab geram dia orang tak menang. Tapi Aduh, cikgu macam 3T. tak kisah pun. Dengki itulah. Tapi tak apa. Sebab kita faham. Sejak daripada tu kita orang kata betul juga. Kesianlah dekat kelas lain. Kita dah tiap-tiap bulan menang. Diorang pun nak juga menang kan. So apa kata kita bagi can. Diorang kata betul juga cikgu. So cikgu cakap cikgu dah tak larat dah. 6 bulan betul-betul cikgu pegang CJ diorang kan. Cikgu buat apa? Tak tahu nak buat apa. Sampai dekat kelas. Ada orang koyakkan. Ada orang koyakkan CJ. Dia kata cikgu kita jangan tapak kat kelas cikgu. Kalau cikgu peganglah CJ ni nanti koyak. Okey lah cikgu pegang CJ. CJ tu takkan dia cikgu nak tampak kat meja cikgu kot. Dah dapat dah 4, 5. Ya Allah seorang je ke yang jawab. Hafi 4, 5, 7. Anik Akil 4, 5, 7. Apa dia? Itulah. 6. Lepas tu kita orang bagi can pada budak lain. Syamimi dah jawab dah. Bagus. Noah dah jawab. Okey betul jawapan awak. BBD. Ya betul. Awak guna formula yang betul. Awak jangan tipu jawapan belakang pula. BBD. Kenapa B? Awak nampak ni, ini F. Awak nampak ini Joule ni adalah work done ataupun energy lah. Work done ataupun energy. Hitungkan jarak. Jadi kalau energy ataupun work done kita boleh kata ni work done lah. So work sama dengan Fs. So sila cari S dia. Boleh kan cari S tu kan? So awak akan dapat jawapan dia B. Alright? Yang ni pun dapat B juga. Pakai formula apa? Formula yang sama W sama dengan Fs juga Pakai formula yang sama Cuma sekarang ni nak cari F kan? W bagi S kan? Okay, betul. Yang kat sini nombor 7 pakai formula apa Kuasa 6,000. So, power sama dengan 6,000 watt. 6,000. Betul lah 6,000 watt. Hitung masa yang diambil. Tidak diketahui. Pelagak ngeri berjistim 60. Memanjat bumbung H50. Okey, jadi dekat sini kita dah gunakan MGH dah. Kat sini boleh guna MGH dah. Okey, sila gunakan MGH. Awak akan dapatkan. Datang, dah buat dah ni. Awak guna MGH dulu. So, awak akan dapat E. So, awak guna formula P sama dengan E bahagi T. So, T sama dengan P bahagi E. Kan? Awak boleh dapat T tu. P ada. Kat sini ada 6,000. E. Kat sini dah dapat E lah. Okay, cari E dulu. Dapat tak? So, soalan ni semua orang boleh buat tak? Ada yang tak boleh buat? Pening sikit lah cikgu. Soalan tu. Okey. Cikgu slowkan. Cikgu ajar balik semula. Tak apa, cakap je. Nanti cikgu boleh bagi dia terang. Maknanya nombor 7 je awak nak cikgu terangkan. Okey, cikgu terangkan balik semula ya. Padam dulu. 7 ni dia guna konsep conversion of energy ataupun principle conservation of energy. Tahu? Cikgu tulis. Principle conservation of energy. Principle conservation of energy ataupun prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga kata tenaga boleh berpindah daripada satu bentuk ke satu bentuk yang lain. Jadi kalau E sama dengan MGH, kita biasa tengok kan.
Dia boleh berpindah kepada tenaga-tenaga yang lain. E sama dengan PT pun kita biasa tengok. Jadi boleh tak kita buat PT sama dengan MGH? Boleh? Boleh kan? Boleh, Sebab boleh. E sama dengan MGH ni adalah GPE kan? Ah, Melibatkan H lah, HG lah, M lah. PT pun tenaga apa-apalah, tenaga yang normal lah, tenaga biasa. Jadi kalau dalam konteks ini, bila soalan nak T, kita boleh buat macam ni. T sama dengan MGH bahagi dengan P. Macam tu je lah. Kalau tak nak buat satu-satu, buat je lah sentak macam ni. So M dia masukkan nilai 60. G dia 10. H dia 5. P dia 6,000. Jadi dapatlah jawapan dia. Berapa? 7. D. D apa? 3,000. 5 saat. Jadi kita pegang kepada prinsip keabadian tenaga yang dia boleh dia boleh berpindah daripada tenaga E equals to PT tu, dia boleh tukar kepada MGH tu. Tapi kan ada orang yang dia buat satu persatu. Dia macam dia guna E equals to MGH dulu. Cikgu Oh, masa okey, mula-mula tu dapat cikgu dah. buat satu persatu. Cikgu buat yang ni dulu kan. Step 1 cikgu buat yang ni dulu kan. Pasal tak? E equals to MGH dulu. Lepas tu baru cikgu buat yang ni pula. Step 2, E equals to PT. Ini kalau orang yang macam advance, dia lompat tahun sarjana. Yang ni dia macam, dia terus lompat. PT sama dengan MGH. Yang ni cara macam budak-budak yang dah advance lah. Setengah orang dia boleh tukar lagi. MGH sama dengan half MV squared. Tu cara yang paling advance lah. Siapa So, yang yang nak atas guna yang atas, kalau macam awak nak guna step 1, lepas tu awak guna step 2, yang tu pun dapat je jawapan kan? aku tak dapat Betul tak? makan. Dapat. Dua-dua ni alternatif je. Dapat markah. Kalau macam structure kan, dapat je markah tu. Okay? Awak guna step Okey. 1 dengan step 2 pun dapat markah dengan syarat jawapan akhir mesti berserta dengan unit yang betul. Tapi kan cikgu perasan ramai tak suka tulis formula. Tak mana datang 60 tu, mana datang 10 tu, tak letak formula MGH tu. Mana boleh macam tu. Nombor 8, buat sekarang nombor 8 dan nombor 5 dah buat Buat nombor 8 je lah. Tak muat tempat. So nombor 8 pun awak dah siap lah. Laju je. Baru nak suruh buat nombor 8. Okay, nombor 8 je. Kalau nampak je 200 Newton tu force kan? Nampak je 200 unit dia Newton, automatik kita dapat F. 1.5 meter tu H boleh, S pun boleh. 3 saat tu time. Kuasa tu P. Power. 300 bagi 3. Oh, 100 watt. A kan? A. Betul lah. A. Yelah, jalan kerja macam mana? 200 N darab 1.5 M. Lepas tu bahagi 3 saat. Kenapa 200 darab 1.5? Bagi tahu sebab kat cikgu. Sebab nak dapatkan apa tu? Nak dapatkan apa? Newton meter. Energy. Nak dapatkan Newton meter, pandai. Yang ni boleh jadi S juga kan? Sebab S tu pun jarak juga. So work kan sama dengan Fs kan? Jadi P boleh sama dengan E bahagi T. Ataupun P boleh sama dengan work done bahagi T. Betul tak? Dua formula ini boleh digunakan serentak. Sama je dua-dua ni kan? P sama dengan E per T pun betul. P sama dengan W per T pun betul. Dalam konteks ni awak buat P sama dengan W per T kan? Sebab W sama dengan Fs kan? Betul tak? So jawapan dia A kan? Betul. Kita kena banyak belajar bahasa Inggeris tau. Sebab simbol-simbol dia semua dalam bahasa Inggeris. W tu dia cakap work. Dia tak cakap kerja. Power tu huruf P. Dia tak cakap kuasa. Dia tak cakap huruf K. Tu sebab kita banyak belajar terms English dalam bab ni. Sebab nanti bila awak masuk U nanti pun, awak akan belajar sains, majoritinya dalam bahasa Inggeris. Contohnya siapa yang pergi matrix kan, dia orang belajar fizik, biokimia semua dalam bahasa Inggeris. Dari sekarang kena berjinak-jinak gunakan simbol-simbol ni semua. F tu daya, tapi dia tak guna huruf D, dia guna huruf F. Jadi dari sekarang kita biasakan. Okay, nombor 9.
dan nombor 6. Okey, dua soalan ni sebab alang-alang boleh nampak dua soalan ni. 9 dan juga 6. Sembilan dan juga 6. Yang ni mesti pakai MGH ni. Yang ini pun macam pakai MGH je. Kan? Sebab dia ada H kat sini kan. Yang dia ada M kat sini kan. Mesti pakai MGH juga. $15 lagi. Ada banyak lagi soalan yang kena siapkan ni. Yang ni Okay, faham. siapkan nombor 6 dengan nombor 9. 9 ni C. 9 C. 6. Nombor 6. Mess up. Paling berat lah. Dia kena paling berat. The higher the maths, the higher the work done lah kan. Who does the most So work? carilah maths yang paling banyak. Tambah lah dua-dua ni. Tambahkan dua-dua ni. Cari yang paling banyak. Itu jawapan. 94. 94. Low. Oh, dia nak angkut 5 meter. Kalau cikgu cari lagi maths. Sebab semua orang sama je. Kali dengan 5 meter. Kali dengan 5 meter. Kali dengan 5 Ali meter. kan? Okay. Ali, betul. Kan? Betul, Ali. Nombor 7 apa jawapan dia tadi? Nombor 7. 7 Nombor 9. C. 6.6. 9.6. Dapat tak? Semua orang dapat sama tak? Sama? Alright. Cikgu padam Dapat sama awak 9C yang tu Ali. Okay, nombor 12 dengan 13. Jawab sekarang 12 dan 13. 12 D. 12 tenaga terhasil apabila spring dimampatkan. D. 12 D. Okey, betul. Erina, betul datang. Okey, 13. Tenaga apakah yang tersimpan itu? 13. Tenaga apa tu? Keupayaan graviti, betul. C, pandai. Okey. Kita cuba kelapa. Ada coconut tree, P dan Q. Hitung beza tenaga keupayaan P dan Q. Maknanya awak kena kira dua-dua. Lepas tu nanti awak tolak. MGH. Cikgu rasa awak dah tahulah buat. Tak payahlah buat dia. Tak payah buat benda yang kita tak tahu je. Cikgu rasa tu senang sangat tu. Okay, 11 dengan 14. So nanti tolak je dua-dua tu. 11 dengan 14 pula. 11. Yang manakah ada tenaga keupayaan graviti? Jawapan? B. B. Betul. Kapal terbang. Okay, nombor 14 buat sendiri. Yang ni hitung beza. Kira je MGH tolak dengan MGH. Kita dapat lah jawapan dia. Okay, buat nombor 14 pula. Jenis tenaga yang terdapat dalam kedudukan P dan Q. 14C kot. Betul. 14C. Hafiz. Oh, dua-dua gram. Kan tenaga keupayaan graviti paling maksimum dekat P dengan Q. Betul tak? Sebab dia kedudukan tertinggi yang bandul tu boleh pergi kan. Bandul kan ada tali. Jadi kedudukan Tapi dia tertinggi ke dia kiri pada ke sini kanan. dan pada sini. So P dan juga Q lah. Setuju tak? Kan? Pada kedudukan tertinggi dia P dan Q. Betul tak? Sebab dia bandul kan. Okay, nombor 15. Dan 16. Dan 19. Okay, 3 soalan. 15, 16, 19. Cikgu ada soalan nak buat ni. 15 D. 15 D. Saya dah pernah buat. Banyak soalan bab. Kira jempuran. Okay. Nombor 15. D. Donkey. Betul. 19. Perubahan tenaga apa bila troli itu menuruni landasan?
Soalan nombor 19. Kalau dia daripada tempat tinggi, dia mesti tenaga kupayan graviti. Jadi B salah, D salah. So 19 apa jawapan dia? A. A, betul. Yeay, betul. Cahaya Cinta Kasih, Syamimi, Erina yang jawab betul-betul tadi. Betul. Nombor 15 tadi tak siap lagi 15, 16. 15 awak jawab apa? Yang manakah paling banyak tenaga kinetik untuk bergerak? Cari yang berat lah. Dah laju. D kan? Dia kena berat dan laju. Sebab dia punya formula dia half mv squared. Awak kena cari V paling tinggi, M paling tinggi, barulah energi kinetik dia paling tinggi juga. So cari yang paling berat lah. D, betul. Okay, yang ni A. Okay, nombor 16. mv kuasa 2. Kinetic energy sama dengan half mv kuasa 2. Formula dia kat dalam tips semalang ni. 900, Nombor 900 16. satu baru. D, Akak ada D. calculator ke tak? Ha, Ada. D. D. D, betul. Pakai calculator set lah. Nombor 20, yang terakhir nombor 20. Tak ada yang terakhir, ada lagi 18 tau. Dengan 17. 18, 17, 17, 18, 20. 3 nombor lagi. Bapak laju. 17. 17 A. 17 salah lah pakai A. Ke cik ni yang salah? Jawapan dia pakai A. Buat macam semula. Awak tak kuasa 2 kot. 1/2 mv kuasa 2. Terlupa kuasa 2 kot. Kinetic energy sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Ha? C. Betul. Okay. 18. C. 18 dan 20. Ah? C juga. Okay, betul. 20. 20 A, betul. Senang tak nak buat ni? Nombor 20 ni faham tak? 1/2 mv kuasa 2 kan? Mostly guna formula kinetic energy je kan? Kan? Kan ke takkan? Tadi cikgu pasang lagu ni Acah Sepritasa. Sedap lagu dia sebab kebetulan ajar pasal ni bumbung apa tu? Embun tu. Embun di pagi-pagi buta. Okay, nilai voltan 240. Rasa ni banyak yang kita dah jawab dah. Yang ni belum. Kira duit. Kira duit. Penting tu kira-kira duit ni. Okay. Sekiranya ketiga-tiga peralatan digunakan, dia mesti ada soalan atasnya. Tentukan nilai fuse yang sesuai. Kira dulu yang ini. Kuasa dan voltan. Kat sini ada kuasa dia. Ni ada voltan dia. So kita ambil kuasa dia lah. Aircon 2000, stereka 1000, kipas 50. Awak ingat tahu? Nanti cikgu nak tanya awak ni. Aircon berapa dia punya power dia tadi? 1000 watt. Stereka? Siapa yang print? Yang print je yang tahu. Stereka? Kan aircon 2000. Aircon 2000 1000? 2000 ke 1000? Cikgu rasa macam cikgu ingat tadi cikgu sebut aircon 2000. 2000. Aircon 2000. Stereka? Stereka yang 1000 kan? Kipas? 75 watt. Okey, dah dapat dah. Hitung kos penggunaan kalau digunakan setiap 30 minit. Untuk setiap barang ini digunakan 30 minit. Hitungkan berapa ringgit. Okay, jom kita kira yang ni pula. Energy equals to P darab time. P dia berapa? Kita nak ambil kilowatt hour Mesti unit kilowatt hour. Sebab nak kira duit ni kena kilowatt hour. Mesti dalam unit kilowatt hour. Okay, power berapa? Bagi nilai. Power berapa? Dia mesti kilowatt. Dia tak boleh watt. 2. Time? Mesti dalam hour. Berapa? 0.5. 5. 1 kilowatt hour. Siap. Okay, Ayin pula. 1
0.5. 0.5, betul? Kilowatt hour. Kipas pula 0.075 ke? Kilowatt, betul? Kali dengan 0.5. Berapa ya? Cikgu tak boleh nak kira. Kalkulator. Berapa ya? 0.0375. 0.0375. So, macam mana Ah, kita nak dapatkan RM dia? Semuanya darab dengan? Semua ni darab dengan 20 sen. oh, So, nanti kita tambahkan hasil dia kan? Hasil ni kena buat jalan kerja lain lah. Tambahkan tiga-tiga ni, nanti dapat duitnya. Berapa ringgit? 20 sen. 10 sen. 30 sen. Tak ingat dah kali berapa. Tak ingat dah berapa ringgit. yang Tapi bawah dalam sekali. soalan dia ada kata 30 hari ke? Tak ada. Kat sini dalam soalan dia kata hitung kos penggunaan tenaga elektrik bagi setiap peralatan berikut jikalau 20 sen je. Dia tak cakap pun 30 hari. Okey, jadi tak apalah boleh kira. Yang ni 20 sen betul, yang ni 10 sen betul. So kalau kos mengikut satu per satu, yang ni RM 0.10 sen. Silap. 20 sen ke 10 sen? 20 sen 20 sen. Okey, yang ni RM 0.10 sen. Yang bawah ni RM 0.75 sen. Setiap tak yang tu? So, berapa total, berapa ringgit semuanya? 75 sen, 85 sen, 95 sen total cost. Bawah tu. Bawah tu, salah ke? Cikgu salah 35 Serius ke ah? 375? 35 ke 375? Tekan kalkulator dapat lain. 0.075 kali dengan 0.5. Berapa? Dapat? 0.0075. 0.0075. Cuba awak darab dua ni. Dapat berapa? 0.00. Alisha dapat berapa, Alisha? Yang bawah ni. 0.075 darab 0.5. 0.075. 10. Betul lah ni kan? Betul lah ni kan? Lepas tu, nak darab dengan 20 sen dapat berapa? Oh, sini 0.008. Macam tu. Oh, kalau macam tu berapa sen? 80 sen, RM1.10 sen lah. Kan? Tambah semua. Cuba awak tambah semua. 0.08 bukan 0.80 sen 0.08 tambahlah semua ni. 20 sen, 10 sen. Tambah semua ni. 38. 80 sen lah. 80 sen ni. Tadi kan 8 20 sen. sen bukan 80 sen 8 sen ke 80 sen? 8 sen. Kenapa 75 sen pula, Hafiz? Kat mana silapnya? Cikgu kalau tak ada kalkulator ni, cikgu tak percaya betul lah dekat korang ni. Buat kalkulator je, Alisha. Sama lah. Cikgu handset pun tak ada ni. Aduh, kena percaya kat budak-budak je. Kalkulator cikgu si Hafiz ambil semalam. Awak cuba darab betul-betul nombor ni. 0.075 ni. 0.075 darab dengan 0.5 dapat berapa? Pakai kalkulator sekarang. Dapat tak? Sama tak jalan kerja dengan cikgu? Dapat sama 0.0375. Sama. Maknanya ada orang dia bundakan lah. Tapi jangan bundakan. Sebab ini kilowatt hour. Jangan bundakan dapat 0.0 tak boleh. Dia 0.0375. Okay. Lepas tu awak darab dengan 20 sen ni. Dapat berapa? Darab dengan 20 sen. Dapat 0.0075. Okay. Maknanya dapat RM 0.0075. Macam tu? Tu kalau tak bundakan apa-apa. Kalau tak bundakan apa-apa 0.0075. Betul? Betul-betul. Okay. Semua orang sama. Okay. Kalau begitu jawapan belakang salah. Kita dah kira betul dah ni. Yang ni 20 sen. Betul kan? Yang ni 10 sen. Betul tak? Kalau nak kira berapa kos untuk sehari ni. 20 sen, 10 sen. Yang ni 0.0075 sen. Betul tak?
So awak kena tambahkan semua ni. Jadi kita akan dapat kos untuk 1 hari. Itu belum lagi sebulan. Kalau macam soalan dekat bawah tu kan, dia tanya untuk bulan April. So kena keluarkan penumbuk. Sebab ada orang dia tak tahu bulan April berapa hari. Cikgu, April 30 ke 31 cikgu? Tak apa, keluarkan je penumbuk awak ni. Lepas tu awak ambil je kat sini. Januari yang gunung ni. Yang ada gunung yang tinggi ni Januari. Februari yang tenggelam ni. Kalau tenggelam tu 29 atau 28. Ni Januari tu penuh, 31 bulan penuh. Januari, Februari. Lepas tu ni, March, April. April tenggelam ke timbul? April tenggelam ke timbul? Tenggelam. Kelam. Tenggelam. Kalau tenggelam 30 ke 31? 30. Dah tu darab dah nombor berapa ringgit awak dapat tadi tu. 3 nombor ni awak darab dengan 30 hari kalau nak dapat bulan April. Tahu? Dapatlah dalam bulan April. So jawapan belakang tu salah ya. Dia bukan 0.75 sen. Dia 0.0075. Jadi jangan ikut jawapan belakang. Jawapan belakang tu silap. Okay. Dah siap? Dah pukul 10.30 dah. Dah. Jadi saya harap awak dapat buat soalan tu. Tak ada. Buat ni sikit. Soalan 1 apa jawapan dia? Main bola dengan sapu. Main bola. Tolak dinding tak payahlah yang tak ada kerja. Sapu Ah. sampah. Okey, Sapu. betul. Tenaga apa yang pertama ni? Basikal ni kinetik. Aha. Dua Yang elastik. yang tu elastik. Elastik. Elastic potential energy. Okey, true false. Ah. Pertama, Uh, principle conservation of ah, energy. true. True. Yang bawah True. boleh dicipta. False. False. Okey, yang ni tak payahlah lambat. Yang betul, ini betul. maximum minimum. Nombor 3A, apa jawapan dia? Tak, soalan tanya pada kedudukan mana yang ada tenaga keupayaan graviti. Cari yang paling tinggi sekali. A. Lagi? A. A. Lagi? Takkanlah A je. D A, ke D, D ke? D, D. ADF. D. F, F. F. Betul. Tenaga kinetik. BCE. C. Jawapan dia paling rendah je. C Oh, sahaja. C. D. Lantunan bola ini terbuka ke tertutup? Open. Terbuka. Open. Jumlah tenaga keupayaan lantunan ini adalah mala ke tidak mala? Tidak Not malam. consistent. Not consistent. Je So yang lain-lain ni je. cikgu rasa dia nak Yang- consistent. Cikgu rasa korang boleh buat lah. Yang ni sebab dah tahu dah macam mana nak eja kerja semua tu kan. Lepas tu bandingkan dan cikgu dah sertakan dengan jawapan belakang tu. Okay? Jadi insyaAllah korang dah boleh buat dah. Sikit je lagi pun yang belakang tu. Tak sempat nak bincang dah. Sebab cikgu ada parent ambil ni Alisha kan siap pula tunggu lama tu. Yang ni sama je macam kita buat tadi, cuma awak buat asing. Awak cari Rahman punya MGH, awak cari Subramanian punya MGH, lepas tu kita compare dua-dua. Faham? Kalau boleh bahan tu siapkan, lepas tu refer jawapan belakang. Okay? Jom kita tangkap gambar nak kenangan kita ramai-ramai. Ready? Buka kamera. 1, 2. Entah, cikgu pun tak ready lagi ni. Sabar. 1. Tak ada ni nak ready dah ni. Okay, cikgu stop share. Mari kita buka kamera ramai-ramai. 1. Sekejap. 2. Okay, kita akan tangkap gambar 3 kali ya. Kali pertama, 1, 2. Cepat sampai tudung. Alah, cahaya buka tudung pula dah. Masuk gambar tu. Ni ada kawan dah. Hari ni kita ada gegar. Lagi-lagi perempuan mana ni? 1, 2, 3 senyum. Alright. Okay, percubaan yang kedua. Ready? 1, 2, 3. Senyum. Okay. Ready? Lagi 1. Ketiga pula. Sekejap cikgu takut awak tak ada dalam gambar. Allah. Aku nak hantar. Ready? 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Ada lagi 1 kejap lagi yang keempat. Okay, dan yang keempat, ready. Kenapa tak ada nama ni? Ada yang tulis dia punya nama dia name. 1, 2, 1, 2. Ni ramai, buka ni ramai. Zidan ada, Aiki, Daniel ada, Fidaus ada. Ni yang buka kamera, geng buka kamera bagus. 1, 2, 3, senyum.
Alright, kita dah dapat gambar kita semua dah. Jumpa lagi cuti sekolah akan datang. Belajar sungguh-sungguh dekat sekolah. Jawab soalan banyak-banyak bila cikgu ajar. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Bye semua. Baik cikgu. Bye. Cikgu. Terima Terima kasih Cikgu. cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Sama-sama. Sama-sama semua. Bye. Bye semua.